Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Zuhair Numairi radhiyallahu an berkata, pada suatu malam kami telah keluar bersama Nabi SAW dan kami telah lalu di sisi seorang lelaki yang sedang berdoa dengan bersungguh-sungguh. Lalu baginda SAW berhenti mendengar doanya. Baginda SAW bersabda, doa ini pasti diterima jika dimeterai mohornya. Di antara ramai ada seorang lelaki bertanya, dengan apakah dia patut memeterai mohon doanya itu? Baginda SAW bersabda dengan perkataan amin setelah dia selesai berdoa. Kerana sesungguhnya jika dia telah memeterai doanya dengan amin, maka doanya pasti diterima. Lalu lelaki yang bertanya itu telah meninggalkan baginda SAW dan pergi kepada lelaki yang sedang berdoa. Lalu berkata, sudahilah doa kamu dengan amin dan bergembiralah dengan berita bahawa doa kamu dikabulkan. Abu Daud. Sayyidina Zuhair Numairi radhiyallahu an berkata, pada suatu malam kami telah keluar bersama Nabi SAW dan kami telah lalu di sisi seorang lelaki yang sedang berdoa dengan bersungguh-sungguh. Lalu baginda SAW berhenti mendengar doanya. Baginda SAW bersabda, doa ini pasti diterima jika dimeterai mohornya. Di antara orang ramai ada seorang lelaki bertanya, dengan apakah dia patut memeterai mohor doanya itu? Baginda SAW bersabda dengan perkataan amin setelah dia selesai berdoa. Kerana sesungguhnya jika dia telah memeterai doanya dengan amin, maka doanya pasti diterima. Lalu lelaki yang bertanya itu telah meninggalkan baginda SAW dan pergi kepada lelaki yang sedang berdoa. Lalu berkata, sudahilah doa kamu dengan amin dan bergembiralah dengan berita bahawa doa kamu dikabulkan. Abu Daud. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.